Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Malaysia Madani. Okey, insya-Allah pada pagi ini alhamdulillah kita dapat lagi sekali bersiaran melalui podcast PBD Marang untuk ke siri. Dah banyak siri sebenarnya, tapi hari ini insya-Allah, hari ini di hari yang mulia pada hari tahun baru, hari pertama tahun baru, insya-Allah akan ada satu lagi sesi podcast. Dan pada pagi ini kita juga bertuah kerana pagi ini kita bersama dengan tetamu jemputan kita adalah seorang pengetua daripada SMK Tun Telanai. Dan pengetua yang kita jemput hari ini adalah, kalau kita tengok sejarah perkhidmatannya, ialah hari ini adalah hari terakhir beliau, dan insya-Allah beliau akan mulakan pension pada esok. So hari ini adalah hari terakhir. Dan terima kasih juga kepada cikgu. Sebelum itu saya perkenalkan dulu yang tetamu jemputan kita pada pagi ini adalah Cikgu Arina binti Abdul Rahman, pengetua daripada SMK Tun Telanai, yang akan bersara pada esok, cikgu. Ya, besok hari ini hari habis. terakhir. Jadi orang awam dah Hari ini hari terakhir. Walaupun hari ini hari terakhir, tetapi semangat dan nyala rasa cikgu tu masih ada lagi. Ya, benar. Untuk hari ini, untuk kita berkongsi berkaitan dengan akademik dan juga berkaitan dengan pendidikan di daerah Marang lah. Hari ini insya-Allah kita akan berkongsi berkaitan dengan tajuk, iaitu bagaimana kepimpinan sekolah itu menggerakkan ataupun membuat sesuatu gerakan untuk meningkatkan pencapaian akademik. Tapi kita nak fokus pada ini adalah berkaitan dengan SPM lah. Okey. Dan sebelum ini saya dah kenal Cikgu Arina sebenarnya, dah kenal lama. Tapi mungkin secara overviewnya kita tak tahu siapakah Cikgu Arina sebenarnya. Dan untuk permulaannya saya nak minta lah Cikgu Arina ceritakanlah siapa sebenarnya Cikgu Arina ni. Okey, Cikgu Arina silakan. Okey, terima kasih Cikgu Amin dari PPG. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Arina binti Abdul Rahman dari SMK Tun Telanai. Sebenarnya hari ini merupakan hari terakhir lah saya berkhidmat sebagai seorang guru, sebagai seorang penjawat awam dan sebagai seorang pengetua. Saya sebenarnya sudah pun menjadi guru selama 35 tahun sampai ke penamat lah. Tahun Disember, 2 hari bulan Disember saya mula menjadi guru di SMK Cukai Kemaman. Kemudian saya berpindah-pindah biasalah kan sebagai seorang cikgu. Dan saya pun banyak menjawat semualah jawatan dalam perkhidmatan pendidikan. Saya menjawab semualah ketua bidang, PKQ, PKM, PKP dan seterusnya sebagai seorang pengetua lah. Okey, Cikgu Arina, untuk pengetua ni dah berapa lama dah sebagai pengetua dan berapa buah sekolah dah? Okey, pengetua yang pertama saya dilantik di SMK Padang Puluk Dungun 2021. Kemudian berpindah ke SMK Seberang Marang 22. Kemudian terakhirlah SMK Tun Telanai tahun lepas 24, 25. Maksudnya 2 tahun lah. Jadi ada 3 sekolah saya berkhidmat selama 5 tahun menjadi pengetua. Pengetua 5 tahun. 3 sekolah lah. Okey, itu sejarah perkhidmatan. Ya. Dari segi overview Cikgu Arina pula macam mana? Cikgu Arina seorang yang macam mana? Sebab saya tengok Cikgu Arina seorang yang aktif dalam media sosial, lepas tu aktif dalam bersukan. Macam mana Cikgu Arina sebenarnya? Siapakah Cikgu Arina ni? Saya sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang pemimpin di sekolah, saya tidak fokus kepada kerja saya di sekolah saja. Bila di luar saya aktiflah sebagai saya sendiri. Saya kena cari saya diri sendirilah untuk pengalaman kita di sekolah. Kemudian di luar kita juga melibatkan diri dengan pelbagai organisasi NGO, pengakak. Kemudian saya juga aktiflah bersukan dan juga sebenarnya untuk kita menjaga penampilan kita, bersosial dengan semua orang masyarakat supaya kita dapat menjadi seorang pemimpin yang lebih berpengalaman. Gitulah. Okey, sekarang ni kita dah kenal siapa Cikgu Arina secara overview-nya. Lepas tu kita pula dah tahu sejarah perkhidmatan Cikgu Arina. Saya pun sebelum mengikuti Cikgu Arina daripada ketua bidang, daripada penolongkan aku, penolongkan Ahem, PKP dan seterusnya sebagai pengetua lah. Dan Cikgu Arina ceritakan tadi sebagai pengetua selama 5 tahun dan di 3 buah sekolah. Okey, sekarang ni kita nak fokus pada tajuk yang kita nak bincangkan hari ni lah. Itu berkaitan dengan bagaimana kepimpinan sekolah
memacu ataupun menggerakkan peningkatan akademik itu sendiri. Dan hari ini kita nak fokus kepada SPM. Okey. Kita hari ini terfokus pada Tun Telanai lah, di SMK Tun Telanai. Okay, kalau kita tengok dalam untuk meningkatkan pencapaian akademik itu sendiri, bukan sahaja melibatkan guru, melibatkan ketua bidang, melibatkan SU kurikulum, PKP, tetapi yang saya nampak adalah peranan kepimpinan itu sendiri, iaitu pengetua itu sendiri adalah yang sangat-sangat perlu dimatapkan supaya peningkatan akademik terutama sepokok SPM itu berlaku. Dan okey, Cikgu Arina di SMK Tun Telanai sendirilah, boleh tak kongsikanlah macam mana peranan kepimpinan, iaitu Cikgu Arina sendirilah sebagai pengetua dalam proses untuk meningkatkan pencapaian akademik dan fokus pada SPM itu sendirilah. Okey Cikgu Amin. Baik, sebagai seorang pengurus atau pemimpin di sekolah, memanglah tanggungjawab sangat besar. Sebab walaupun kita kata pengetua sebagai pemimpin utama, pengetua mesti tengok semua aspek, dan salah satu yang menjadi nadi penting di sekolah mana-mana pun adalah akademik. Jadi untuk akademik, kalau di SMK Tun Telanai ni kecemerlangan tu sebenarnya sudah pun terlihat, dan saya bila datang situ saya mesti maintain. Sebenarnya nak maintain kecemerlangan tu bukan satu perkara yang mudah. Kan? Kita nak maintain supaya tak jatuh, supaya tidak menurun, merosot. Jadi ini peranan saya sebagai ketua di situ. Saya mesti mainkan peranan, semua pengurusan mesti sederak, mesti pengurusan yang semua boleh lakukan tugas-tugas mereka lah. Maksudnya kalau saya seorang, saya tak mampu lah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada pengurusan sekolah yang sama-sama sederak lah. Mesti ada teamwork yang kemas. Supaya keadaan di sekolah tu, akademik tu terus menjadi cemerlang lah. Itu peranan pengetua. Sebenarnya adalah pengetua sendiri kan sebagai pemimpin, pendorong dalam sekas tu ya. Jadi main peranan lah. Pengetua jadi role model, suri teladan. Kalau pengetua dapat memainkan peranan yang betul, maka orang-orang di bawah subordinat kita lah. Yang kata dah sederak tadi tu, macam mana nak bagi kepimpinan bersama-sama dan juga kepimpinan tu bersama dengan setiap kali kita adakan program, aktiviti, semua main peranan. Mereka tahu di mana posisi mereka. Ibarat orang main bola sepak, posisi mana yang mereka duduk. Jadi benda tu kita tidak ada masalah lah, sebab tahu di mana tugas mereka. PKM dia mesti jaga pelajar datang sekolah tidak ponteng kan. Semualah main peranan. Okey Cikgu Arina. Maknanya saya tengok apa yang Cikgu Arina ceritakan tadi tu, Cikgu Arina telah aplikasikanlah apa yang sepanjang saya sendiri pun ada PKL, ada PKL. Sepanjang mengikuti PKL tu adalah perkara-perkara yang kita boleh gunakan lah. Seperti yang Cikgu Arina cerita tadi lah, macam mana nak memimpin dan juga merajui perubahan di sekolah tu lah. Okey, Cikgu Arina kata tadi, Cikgu Arina dah bergerak sederak, lepas tu ada hala tujunya, ada apa yang ingin dicapai. Okey, semua itu seperti kata orang lah, setiap perancangan akan ada dia punya halangan dan cabaran lah. Mungkin di sekolah menengah Tun Telanai pun sama. Okey, apa yang pengetua rancang, pengetua tetapkan hala tuju, pengetua nak laksana macam-macam. Tetapi mesti akan ada halangan-halangan dan juga cabaran-cabaran, termasuklah masalah-masalah lah. Okey, bagi pihak Cikgu Arina macam mana nak menyelesaikan halangan-halangan dan juga masalah-masalah tersebut? Ya, betul. Bila kita nak buat sesuatu program yang kita nak capai kecemerlangan ni, sebenarnya memang banyak rintangan, banyak halangan, terutamanya daripada pelajar sendiri. Saya kalau di sana di SMK Tun Telanai, dari segi cikgu tak ada masalah sangat. Cikgu sangat sederak, sangat hardworking lah, kerja siang malam, kerja pagi petang, cuti untuk menjamin sekolah ni sentiasa cemerlang. Tetapi yang jadi halangannya kadang ialah pelajar ponteng, tak hadir ke sekolah. Ini salah satulah halangan. Kita kan nak capai peratus kehadiran tu mengikut KPI kementerian kan, 95 ke atas. Kadang nak capai 90 pun kita susah. Jadi saya mengambil inisiatif, kita sederaklah dengan pengurusan. Kita nak setiap pengurusan kena ambil cakna
kehadiran tingkat kelima. Setiap hari kita adakan perjumpaan di surau selepas mereka solat solat hajat, baca yasin, duduk sekejap, guru kelas terus cek siapa pelajar yang tak ada, terus call mak ayah, kenapa pelajar tak ada. Kalau perlu pergi ziarah Cik Ana, pergi. Jadi setiap hari kita buat benda ni, Cik Ana kehadiran ni, alhamdulillah nampaknya ada keberhasilan. Daripada pelajar tingkat kelima tak hadir tu semakin meningkat. Itu antara kita terus laksanakan intervensi kita. Betul, sebab saya pun nampak lah, maknanya dari dalam kita usaha nak meningkatkan pencapaian SPM, betul lah perkara yang perlu diutamakan juga adalah fokus pada kehadiran itu sendiri. Betul. Kalau pelajar SPM tu tak hadir, maka banyak benda lah yang mereka akan miss lah dalam pembelajaran, termasuk kelas-kelas tambahan lah. Betul. Okey, cikgu dah cerita tadi halangan-halangan, tetapi berjaya lah, ataupun sekolah berusaha lah untuk menyelesaikan halangan-halangan dan juga cabaran-cabaran tu. Sebenarnya kalau kita tengok, sekolah tidak berkesorangan lah. Sekolah bukan saja kepengurusan, guru tidak berkesorangan. Istilah kita berkesorangan, sebenarnya maksudnya dalam masa yang sama juga, dalam usaha menyelesaikan masalah-masalah itu, kita juga perlukan bantuan-bantuan daripada luar. Mungkin di sekolah menengah Tuan pun berlaku benda tu kan. Contohnya lah, mungkin ada juga pelibatan daripada PIBKS, PIBG, termasuklah saya tengok di Tun Telanai sini dari segi jalinan dan juga jaringan luar tu banyak. Saya tengok bila berlakunya program apa-apa, banyak pihak luar yang membantu. Okey, cuba Cikgu Arina cerita sikit lah macam mana proses berlakunya mula jalinan dan jaringan itu. Dari segi kepimpinan, apa peranan kepimpinan untuk menarik bantuan-bantuan daripada pihak luar tu lah, untuk bantu pihak sekolah. Ya, betul. Kita di sekolah, kita tidak boleh mengharap kepada cikgu kita, pengurusan kita mesti adakan satu macam jaringan ataupun hubungan strategik yang baiklah dengan pihak luar. Yang paling penting, kita sekolah semua ada PIBG kan. PIBG sentiasa membantu, menyokong dari segi sokongan moral, keuangan, tidak ada masalah lah. Tapi di samping itu kita kena juga berhubung ataupun bekerjasama dengan PIBKS. Sebab PIBKS kita tahulah mereka ni mencari dana untuk diperuntukkan kepada program-program sekolah. Sebab sekolah memang kalau kira kita nak buat program dari segi keuangan tu, kita ada jugalah dari segi kesukaran. Sebab pelajar kita kebanyakannya B40 kan cikgu. Maksudnya kita nak support pelajar, kita berikan keuangan. Dan saya jalinkan hubungan ni bagi pihak sekolah supaya sekolah mudahlah menggerakkan sesuatu aktiviti program untuk percemalangan. Kemudian saya tekankan juga cikgu, apabila kita berhubung dengan pihak luar, soft skill kita mesti ada. Bagaimana kita berkomunikasi itu penting supaya orang nak masuk sekolah kita, nak bantu sekolah kita. Itu penting cikgu. Okey cikgu. Okey. Sebab seperti yang beritahulah, dalam PKS ni ada 10 kompetensi. Salah satunya adalah jalinan dan jaringan. Maksudnya cikgu juga telah amalkan apa yang cikgu belajar semasa di IB dululah. Okey. Kita dah cerita berkaitan dengan apa hal tuju sekolah, lepas tu cabaran-cabaran dan juga dari segi hubungan sekolah dengan PIBKR, termasuk pihak luar dalam bantu sekolah. Last sekali, akhir sekali, saya nak juga cikgu ceritakan jugalah apa harapan cikgu lah. Harapan cikgu terutama sekali pada SPM untuk Tun Telanai. Mungkin result yang akan keluar nanti dan juga akan datang. Dari segi mungkin sebelum ni ranking ke berapa, akan datang tak ke ranking ke berapa tu. Setakat ni kalau saya pergi ke Tun Telanai, ranking dari dulu sampai saya last lah, di tangga ketiga daerah Marang. Kalau ikutnya macam tangga pertama untuk sekolah harian lah, kita tolak sekolah Juan Guli dan Agama Marang tu. Nak mengekalkan tangga 3 tu, kita kena betul-betul, saya cakap dengan cikgu, tolonglah betul-betul kita maintain dan jaga. Jadi kalau ikut pada tahun 23, 5 orang dapat straight A's. Tahun lepas merosot sikit, tapi beratus naiklah 3 orang straight A's. Tahun ni menunggulah saya, tapi saya tak sempat dah. Jadi saya mengharapkanlah, saya doakan SMK Tun Telanai terus meningkat dan
maksudnya maintain lah dari segi pencapaian pelajar, terus cemerlang lah. Terus cemerlang. Ada pesanan untuk pengetua yang baru yang bakal bergantikan cikgu lagi? Saya rasa dan saya doakan pengetua yang baru ni adalah pengetua yang lebih muda, yang lebih komited dan tenaga masih kuat, boleh mencemerlangkan dan still maintain lah SMK Tun Kelana ni. Saya doakan begitulah sebagai bekas pengetua. Okay. Esok dah cikgu dah menjadi seorang pesara dan bukan kaki tangan awal. Ada tak cikgu perancangan cikgu lah? Mungkin walaupun dah bukan bergelar sebagai seorang PD lagi, atau perancangan insyaAllah untuk bila bersara nanti untuk membantu di karyawan. Ada tak rasa nak terlibat dalam persatuan pesara ke ataupun PIBKS di arah Marang ke? Ada tak cikgu merancang ke arah itu? Ya. Sebenarnya saya alhamdulillah lah, saya dapat menamatkan karier saya sebagai seorang guru dan juga pengetua ni dalam keadaan yang sihat. Dan saya masih lagi sebenarnya sangat nak support lah pendidikan ni. Tak kira lah walaupun saya dah benceng PIBKS ke pesara ke, kalau macam dia invite saya untuk membantu dari belakang, saya menerima dan saya bersedia lah untuk menyokong ke pendidikan kita ni, daerah Marang ataupun Negeri Terengganu gitulah. Harapan sikit, harapan untuk yang pendidikan daerah Marang ya. Pendidikan daerah Marang, yang pertama sekali saya nak ucap tahniah sebelum saya lupa. Kepimpinan di PPD Marang mendapat PPD yang terbaik di Malaysia. Saya ucap tahniah cikgu. Itu merupakan satu sumbangan yang kita kata sangat bermakna lah untuk kepimpinan PPD dan semua sekolah daerah Marang, cikgu. Saya ucap tahniah dan semoga kepimpinan PPD Marang terus melonjak jadi nyala rasa di seluruh Malaysia. Kita pun sama nak mengekalkan pun. Seperti yang juga nama begitulah, nak mencapai tahun lepas tu dah dapat, tetapi kita dalam proses nak mengekalkan. Nak maintain tu. Dan kita tahun ni juga kita dicalonkan untuk anugerah duta kebangsaan. Saya pun dapat negeri. Saya ucap tahniah lah. Semoga PPD Marang terus nyala untuk pendidikan keseluruhannya lah untuk anak-anak kita. Okey, terima kasih Cikgu Arina di atas perkongsian pada pagi ini berkaitan dengan peranan kepimpinan sekolah itu dalam proses meningkatkan pencapaian akademik dan juga fokus pada SPM lah. Dan kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Arina, walaupun seperti yang saya katakan tadi lah, esok dah penceng, hari ni hari terakhir, tapi semangat dan nyala rasa cikgu tu masih ada lagi. Dan harapan saya sendirilah, seperti yang Cikgu Arina beritahu tadi, lepas pencen dan bersara ini nak terlibat lagi dalam pendidikan. Dan kita di PPD kita mengharapkan macam itulah. Kita mengharapkan semua pesara termasuk Cikgu Arina sendiri yang ada pengalaman, yang ada skill dan juga kemahiran itu, bantulah pendidikan daerah Marang ini untuk mencapai lebih cemerlang lagi lah. InsyaAllah. Sekali lagi terima kasih Cikgu Arina. Podcast ini juga mungkin menjadi satu memori yang indah. Cikgu Arina sebelum bersara ada satu momen-momen yang indah lah untuk dikenang. Sekali lagi terima kasih Cikgu Arina. InsyaAllah walaupun dah pencen nanti, insyaAllah kalau ada peluang dan ruang, kita akan jemput lagi lah untuk sesi perkongsian apa-apa benda lah yang bermanfaat untuk pendidikan daerah Marang. Saya juga sebelum tu saya nak ucapkan tahniah juga, dan saya doakan Cikgu Amiruddin menjadi seorang pengetua yang cemerlang nantilah, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Saya rasa sekadar itu untuk sesi podcast kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain-lain sudi podcast. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.